Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, jumpa lagi dekat channel My Color Journey. Okay, hari ni saya nak buat satu lagi tank setup review. Okay, video kali ni dia special sikit sebab saya akan collab dengan kedai camping, nama dia The Camp. Dia terletak dekat Ipoh, Perak. So saya akan review. Kali ni adalah Spark Block. Dia ada 3 kemah kat sini. Blok 10, Blok 09 dengan Blok 05. So kalau korang nak tahu lebih detail pasal kemah Spark Block ni, korang tengok video ni sampai habis. Saya akan tunjukkan cara pasang, dia punya review dan juga cara simpan balik. Okay, apa yang best pasal Spark Block ni, dia jenis kemah angin tapi dia modular. Maksudnya korang boleh sambung-sambung. Dekat sini dia ada yang 09 ni, dia punya kemah, dia punya bed unit lah, tempat tidur, tempat letak tilam semua apa. Lepas tu dia ada satu shelter ataupun living area, yang tu blok 10. Lagi satu blok 05 ni, dia punya satu extended bilik yang kita boleh sambung boleh, nak asingkan pun boleh. Dia kecil sikit lah. Kita nak sambung boleh, ataupun kita nak pasang dia stand alone, nak pasang dia satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang perlukan satu kemah kecil, boleh gunakan yang ni. Kalau nak satu kemah yang besar, boleh gunakan ini. Tapi kalau nak gunakan dia punya shelter saja pun boleh, pasang yang nombor 10. Okay, so untuk setup, saya akan start dengan blok 09 ni dulu. Yang ni dia warna kelabu. Lepas tu dia ada lagi banyak colour. Nanti korang boleh check dekat link lah, colour-colour yang ada. Lepas tu dia punya bag pun jenis oversize. Dia ada compression strap. Okay, kalau kita dah gulung, terbesar sikit pun dia masih lagi boleh masuk. Okay, dia punya berat, yang ni 28 kilo. Okay, memang berat, tapi senang sikit nak bawa. Dia ada 2 handle kiri kanan macam ni. Nak angkat seorang boleh, tapi nak lagi mudah, korang boleh angkat 2 orang lah. Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam dia punya bag. Okay, bag dia ada buckle macam ni. Lepas tu dia ada tali cerut macam ni. So kita boleh buka. So bukaan dia luas. Okay, so kalau beli akan dapat sekali dia punya manual pump. Yang ni pump manual. Tapi kalau nak beli pump yang bateri yang elektrik pun boleh, tapi tu kena beli asing lah. Lepas tu dia ada bagi dia punya tali lah, guideline macam biasa. Tali dia agak tebal, besar. Okay, lepas tu dia ada satu TPU. Yang ni rasanya dia punya pintu, ataupun dia punya tingkap. Pack pun dia bagi sekali. Pack ni yang jenis heavy duty. Dia solid, cuma dia tak panjang sangat. Yang ni panjang dia rasanya dalam 30 cm. Okay, ada sekali dia punya strap macam ni untuk ikat balik kemah. Lepas tu ni dia punya tent. Okay, ni dia punya lantai dia rasanya. Dia tebal. Tent dia memang besar macam ni. Jadi dia warna kelabu. Cantik. Dia nice. Warna dia lawa. Dia tak gelap sangat, dia tak cair sangat. Okay, so kita akan set up ni dulu. Lepas tu baru setup yang lain. Okay, so sebelum setup, macam biasa kita akan bentang dia punya ground sheet. Okay, so dah lepas gentang ground sheet tadi, so kita bentang dia punya tent. Okay, sebabkan kita nak pasang full setup dengan dia punya shelter dan juga dia punya 05 tu, so korang kena make sure lah dia punya kedudukan dia tu betul. Okay, kalau standard dia akan bagi pump manual ni. Dia boleh pump, tapi penat sikit lah. Nak lagi mudah, korang upgrade. The Camp pun dia ada jual pump ni, dia lagi mudah. Dia gunakan bateri. Korang tekan je, dalam beberapa minit dah settle. So dekat sini kemah ni dia akan ada 2 valve kat sini. Yang bawah yang hitam untuk kita masukkan angin lah, ataupun untuk deflate, untuk keluarkan angin. Tapi yang ni dia ada satu valve yang special. Dia akan protect kemah kita daripada over pump. So kalau ada overflow, angin terlebih, dia akan keluar kat sini, dia akan release. Okay, so yang ni kita just cucukkan saja, bagi dia ketat macam ni. Lepas tu kita tekankan saja yang sini. Okey, nampak dia dah start dah. So kita biarkan saja. Dia tengah pump. So dia ambil masa lebih kurang dalam 8 ke 10 minit. Sambil-sambil tu kita pantau lah. Patutlah ramai orang pakai air tank sekarang, sebab memang senang kerja. Tak payah nak pasang-pasang pole, pasang pump, tunggu je. Tunggu, kita pantau, boleh lepak-lepak. Sebab itulah mungkin ramai kenapa orang bertukar kepada tent biasa kepada air tent. Okay, sambil-sambil tu bolehlah tolong bagi kedudukan pole dia dekat tempat yang betul macam ni. Ni nampak dah start naik dah. So dia dah start diri lah, nampak. Dia dah naik dah. Dia punya pole pun dia dah start keras dah. So yang ni dia akan auto stop. Dia punya pump dia akan auto stop. Bila dah cukup dia punya angin, dia akan berhenti sendiri. Kalau terlebih sikit, dia akan keluar dekat valve yang merah ni. Okay, so kalau dah penuh dia akan stop lah. Stop, nampak memang solid lah. Dia punya body dia, structure dia kuat. Tengah sini dia ada beam, dekat atas pun sama. Okay, so bila dah settle pump,
kita kena tutup rapat lah benda ni. Dan dia ada cover, dia kemas lah. Tadi saya tak ambil masa, tapi rasanya lebih kurang dalam 8 minit macam tu. Dia tak ambil masa yang lama lah. Kita lepak-lepak santai pun, kita tahu je dah ternaik macam ni. Okay, so tadi yang blok 09 dah siap set up lah. Dia punya kemah ataupun dia punya tempat tidur lah. Kita nak set up yang blok 10. Yang ni dia punya shelter ataupun living area. Beg dia lagi besar, lagi bagak. Beg dia pun sama juga, dia oversize. Dia ada compression strap, dia boleh ketatkan. Dia punya bukaan dia pun besar. Okay, dalam ni pun sama juga, dia dah bagi sekali dia punya pump. Yang manual ni, kalau ada bajet boleh beli pump yang tadi tu. Kalau tak, pakai je yang ni. Bagus untuk exercise. Okay, lepas tu TPU cover. Ni dia punya tali. Pad dia berat, solid. Ni rasanya dia punya macam dia punya rain cover kot. Okay, lepas tu dia ada satu ni ground sheet rasanya. Maksudnya shelter ni kalau nak open ground boleh, nak pasang dia punya ground sheet pun boleh. Okay, dan ni dia punya kemah lah ataupun dia punya air shelter. Dia satu gulung besar macam ni. Okay, nampak dia ada netting. Sekejap kita buka dulu. Okay, untuk tali ikat dia memang berat. Okay, memang besar macam ni lah. So jom kita pasang. Cuma nasib baik kali ni memang saya dibantu oleh geng-geng The Camp lah. Soalnya pasang airtan ni dia senang, cuma dia berat sikit untuk kita handle. Okay, so macam biasa sebelum pasang kita bentangkan dulu macam ni lah. Letakkan pada position yang betul. Dekat sini dia ada zip. Dia boleh zip dekat kita punya kemah. Jadinya dia akan proper sambungan dia. Maksudnya kalau hujan ke, air memang takkan masuk daripada tepi situ. Okay, dia zip dekat sini. Start daripada bawah. So zip dia akan full lah. Bawah sini dia akan sampai atas ke sini balik. So kena ada satu bangku. Sebab yang tengah ni dia tinggi. Dia dalam 2.5 meter. Okay, so kemah ni pada saya dia better at least 2 orang lah pasang. Seorang boleh, cuma pasal dia maybe dia penat sikit dan juga agak lambat sikit. Nak cepat, nak kurang penat, kena 2 orang. Okay, dia yang terbaiknya sebelum pump, zipkan dulu. Sebab kalau kita dah pump, dia agak leceh sikit nak attachkan dia. Okay, disebabkan dia punya shelter ni dia dah berat, so dia akan tarik. Dia ada beban sikit kat sini. So yang the best, kena pack dulu kaki dia yang belakang, bagi dia secure dan juga dia kukuh. So better kena pack dulu lah. Pack dia punya tapak dia dulu. Dekat tepi ni pun dia ada tali dia. Okay, pack kaki dia, bagi dia kukuh dulu. Kalau tak tadi dia akan bergerak. Masa kita tarik dia akan bergerak. Macam ni dia akan bagi dia static lah dekat dia punya tapak dia. Okay, zip ni boleh zip sampai habis lah, sampai bawah. Zip dia bagus sebab dia ada cover. So kalau hujan dia cover lah. Maksudnya air dia takkan meleleh dekat bahagian zip dia. Okay, tadi dah pack dia punya 09 tadi, so dia lagi kukuh lah. So make sure korang pack dulu baru kita pasang benda ni. Kalau tak dia akan jadi goyang-goyang, so 09 tadi boleh tumbang. So next kena pump lah. Pump sama juga. Dia punya sistem dia sama je. Dia ada 2 valve, satu yang ni untuk overflow, yang ni kena ketatkan lah. Kena ketatkan. So kita akan pump dekat yang hitam ni. Dekat sini sebenarnya dia akan ada 2 valve, sama je macam tilam angin. Valve yang bawah yang besar, lepas tu korang buka yang atas yang kecil ni lah. Dia sama macam tilam angin lah. Make sure yang ni dia ketat. So dia akan terbuka satu valve yang kecil ni. Lepas tu masukkan dia punya nozzle. Make sure dia ketat. Lepas tu kita start on. Dan kita biarkan sahaja. Okay, sekarang saya ambil masa lah. Sekarang pukul 1.52. Pump baru je start. Kita tengok berapa lama masa yang dia ambil untuk pump dia punya shelter ni. Saiz dia besar sikit kalau compare dengan dia punya tent tadi tu. Okay, setelah lebih kurang 6 minit. Okay, 6 minit dia dah start naik lah. Dekat sini tiang dia dah start naik. So ni kita boleh lah adjust. So dia ada tiang kat sini. Dekat tengah pun ada juga. Okay, dia punya shelter ni besar. Siap ada TPU cover kat sini. Boleh nampak view nanti daripada dalam kemah. Boleh nampak lah pokok-pokok ataupun bintang waktu malam. So yang ni kita kena tolong sikit lah. Serius, besar gila dia punya shelter. Okay, ngam-ngam 7 minit lah lebih kurang. Lebih kurang 7 minit dah settle lah. Dia akan auto stop. Tu yang bagusnya. Macam biasa, kita pack lah dulu kaki dia ke kasih kemas. Okay, ni rupa dia bila dah sambungkan blok 09 dengan blok 10. So yang ni boleh jadikan dia punya kemah untuk tidur. Ini untuk common area lah. Lepas tu kalau korang punya family ramai, kemah ni tak muat, sekejap lagi saya nak pasang dia punya extended room dekat tepi sini. Okay, so tadi yang 09 dengan 10 dah settle. Okay, so nak pasang yang blok 05.
Yang ni dia punya baby lah, yang paling kecil. Yang ni sesuai kalau sama ada korang camping berdua dengan wife ataupun solo camping, dia sesuai. Ataupun kalau korang dah set up macam ni tapi anak ramai tak muat dalam dia punya tent yang 09, boleh pasang yang ni untuk anak-anak tidur. Beg dia kecil sikit lah. Cuma beza, kalau yang ni warna kelabu, yang ni dia warna hijau. Tapi nak warna kelabu pun ada, sebab kemah ni dia ada banyak pilihan colour. Warna kelabu macam ni ada, hijau army green ada, warna hitam ada, warna kakis ada, even yang camo pun ada. Memang cantik. Sama juga beg dia oversize, dia ada compression strap. Bukaan dia macam ni, kena secerut. Lepas tu dia punya ni memang besar, senang nak masuk dalam beg. Dalam dia macam biasa ada juga dia punya accessories, TPU cover. Ni dia punya pack solid sama. Ada satu strap untuk ikat. So ni dia punya kemah lah. Sama, ground dia tebal, tapak dia. Lepas tu dia punya ni kemah dia. Material semua sama, color saja berbeza. Sekarang jom kita pump dia. So yang ni dia kecil sikit lah. So dia ruang pun dia tak makan ruang sangat. Yang menariknya, contoh kalau korang nak pakai yang 05 dengan 10 dulu pun boleh juga. Maksudnya bilik tidur kecil je. So ada shelter yang besar dekat depan. Lagi satu teknik, lagi mudah lah. Kita boleh pump dulu separuh. Bagi dia naik separuh dulu, baru kita zip. Dan kita pump lagi, habiskan sepenuhnya. Itu pun boleh. Kalau yang ni dia kecil, so dia ambil masa yang lagi kurang lah sekarang dulu. So nak attach, dia punya pintu block tent ni boleh buka tepi dia. So yang ni kita boleh gulung lah. So kita gulung, nampak dia akan sambung nanti. Nampak blok 05 pun dah start naik dah. Pump pun dah start stop. Lebih kurang dalam 4 minit sahaja. So memang sekejap lah, sebab dia tak besar pun. Dekat sini dia ada zip. Dia attach pun gunakan zip. So dia memang secure, tertutup rapat lah. Buat zip. Zip kemas cantik lah. Buat zip dia sambung terus sini sampai ke hujung sana. So dia secure lah kalau hujan. So dia ada cover kat sini. So bila dah settle, dah pasang zip, macam biasalah, tingkap kita boleh buka lah. Nak bagi ventilation, udara keluar masuk. Lepas tu nanti kita akan pack lah dia punya kaki dia supaya dia lagi kukuh, lagi stabil. So pintu tadi kita boleh cover kat sini. So kalau hujan, air dia akan terus mengalir ke bawah. So dia akan ada, nak ikat pun boleh, dia ada lubang kat situ. T3 kemah ni dah start naik lah. Tadi start daripada blok 09, lepas tu blok 10 dengan blok 05. Sekejap lagi saya akan review. Kita akan tengok lah dari segi luaran bila dah siap setup dan juga dia punya dalaman dia. So finally dah siap full setup. Ni complete lah. Kemah Spark block dia yang ni 09, yang tu 10, lepas tu 05. Dia complete pasang 3. So blok ni dia ada 3 kemah lah. First kali 09 ni dia punya sleeping tent ataupun dia punya kemah lah, kemah untuk tidur dia complete dengan dia punya ground semua. Lepas tu dia punya shelter dan juga dia punya extended room dekat tepi. Yang best pasal kemah ni, sebab kalau korang tak nak pasang complete macam ni, korang boleh pasang standalone. Maksudnya korang boleh pasang 09 ni saja boleh, nak pasang yang 10 saja pun boleh, ataupun nak pasang yang 05 pun boleh. Maksudnya dia boleh. Tapi kalau nak nice, nak cantum macam ni boleh. Even nak cantum lagi pun boleh. Maksudnya yang shelter tu nak letak lagi sebelah sini boleh. Nak tambah room dia berapa banyak yang korang nak tambah boleh. Maksudnya dekat kiri kanan pun boleh tambah. Even dekat belakang pun kalau ada shelter lagi boleh tambah. Maksudnya dia memang tak ada limit, asalkan korang ada duit. Lepas tu korang ada tapak yang besar untuk setup. So saya start dengan 09 dulu. So video ni memang panjang sikit lah sebab dia ada 3 kemah berbeza digabungkan. So 09 ni sebuah air tent yang pasal dia besar. Dia size dia nanti saya akan share lebih detail lah, dia punya size dan juga technical spec. Pintu belakang dia ada satu kat sini tengah-tengah. Lepas tu dia tingkap lah kiri kanan. Tingkap dia boleh buka macam ni, boleh gulung. Nak tutup pun boleh, dia ada privacy kat sini. Dekat tepi pun dia ada tingkap. Tingkap ni nak jadi awning macam ni pun boleh. Memang nice lah. So dia ada satu awning. So nak lepak letak kerusi pun boleh, sebab dia agak lebar. Boleh lagi lah nak buat tempat ngopi-ngopi dekat sini sambil layan view. Memang nice. Tapi kena beli pole sendiri lah, extra pole. Sebab pole dia tak bagi sekali lah. Kalau nak ikat direct pun boleh.
nak gulung pun boleh. Okay, kalau gulung dia akan jadi macam ni. So dia punya ventilation memang maksimum. Cuma privacy dia kurang sikit. Sebab dekat dalam dia tak ada privacy layer. Okay, dia just cover daripada luar sahaja. So kalau nak privacy, boleh buka zip, lepas tu korang ikat tali pack. So dia akan cover macam ni. So dia ada privacy, tapi dalam masa ada juga ventilation. Okay, dekat tepi sini dia ada satu lubang. Yang ni untuk kalau korang gunakan aircon portable, boleh letak dia punya hose lah untuk angin keluar masuk dekat sini. Okay, dekat tepi sini valve untuk pump tadi. Okay, dia tertutup kemas macam ni. Dia punya body dia memang solid. Walaupun dia gunakan pool yang jenis pump, tapi memang solid lah. Make sure korang kena pack betul-betul, kasih dia kuat. Okay, dari segi ventilation saya memang tak ada masalah. Sebab tingkap dia keliling, kiri kanan tingkap besar. Lepas tu dekat pintu belakang pun dia ada tingkap. Even dekat pintu tengah pun dia boleh tinggalkan netting sahaja. So ada ventilation. Kalau nak privacy boleh tutup. Untuk dalam, jom kita tengok. Okay, so Zero Nine punya pintu depan dia macam ni. Dia besar. Pintu dia besar. Dia ada zip kat tengah. Zip dia T-shape lah. Lepas tu dia ada dua pintu besar. Maksudnya korang nak buka habis boleh. Boleh gulung. Macam ni saya gulung lah. Gulung, tinggalkan netting saja. Netting dia pun cantik, ada sorak macam ni, petak-petak. So nampak lagi nice lah. So kalau pintu sebelah sini nak buka pun boleh. Tapi kalau nak privacy, boleh turunkan. Nak zip pun boleh. Nak buka separuh boleh. Nak buka habis pun boleh. Okay, jom tengok dekat dia punya dalam. Okay, dalam dia memang luas lah. Memang besar. Okay, lepas tu dia tinggi. Tepi sini pun memang tinggi. Biasanya kalau airtan lain dekat tepi dia rendah, kita kena bongkok, tapi ni tak payah. Pintu dia pun nak masuk pun memang tinggi lah. Tak payah nak bongkok-bongkok. Dekat paling tengah ni 2.5 meter. So sangat tinggi lah. Okay, dia punya saiz tapak. So dia punya panjang yang ni 2.5 meter. So dia punya lebar daripada sini ke sana 3.6 meter. Dia sangat lebar lah. So nak letak dua tilam queen pun boleh, tak ada masalah. Dia memang sangat luas. Okay, dekat atas ni bumbung dia ada satu. So dia ada tingkap TPU, maksudnya korang boleh buka. So dia ada lighting lah, pencahayaan, dan boleh nampak view luar. So kalau nak tutup pun boleh. Dia boleh sangkutkan saja dekat sini. Pasal dalam dia memang puas hati lah. Dia punya luas dia. Ventilation dia pun memang okey. Nampak keliling tingkap. Semua tingkap besar-besar. Nak privacy pun boleh je tutup, tak ada masalah. Okay, macam ni nak tutup pun boleh. Kalau nak buka habis pun boleh. Okay, dia punya pintu memang best lah sebab besar. So kalau kita nak masuk pun senang. Okay, so blok 09 dah settle. Lepas tu ni adalah blok 10 ataupun blok 10. Yang ni sebenarnya adalah sebuah shelter dia. Sama juga nak gunakan standalone boleh. Maksudnya korang nak gunakan dia punya shelter saja. Tak perlu dia punya yang 09, dia punya kemah tadi. Maksudnya korang boleh pasang asing-asing lah. Tapi yang bestnya sebab kita boleh sambung. Contohnya yang 09 tu tempat tidur. Korang nak satu common area yang tertutup, dia privacy, dia lagi selamat. Korang boleh pasang sekali dengan dia punya blok 10 ni. Okay, dari segi luar, saiz dia lagi panjang lah. Dia punya lebar dia sama, tapi dia lagi panjang. Okay, panjang ke depan. Lepas tu dia ada pintu yang luas, tingkap yang besar kat sini. Even nak jadi pintu pun boleh, dia boleh buka lah. Nak jadi tingkap pun boleh. Lepas tu dia ada jaring yang besar. Kalau nak ventilation boleh buka, dan boleh ikat dekat atas macam tu. Okay, kalau nak privacy boleh tutup rapat, boleh zip terus. Ataupun kalau nak privacy dan juga ventilation, boleh gunakan satu pole. Letak pole dekat sini dan kita ikat ke tali lah. So dia ada macam awning dekat tepi. So bolehlah nak lepak-lepak santai dekat sini. Okay, pintu depan dia macam ni. Dia memang besar. So dia ada zip T-shape macam ni. So kita boleh terpulang lah. Nak tutup separuh boleh, nak buka habis boleh, nak tutup semua pun boleh. Okay, dia punya saiz dia memang besar. Okay, memang luas. Lepas tu tinggi pun tinggi. Okay, lepas tu dekat sini pun nak attach dengan blok 05 macam ni pun boleh. Okay, ni pintu depan dia. Pintu dia besar. Okay, pintu dia sebenarnya dia ada dua, kiri kanan. So macam ni saya dah gulung. Sebab yang ni saya attach sekali dengan blok 09. Okay, yang bestnya bila kita sambung, dia akan zip kemas dekat sini. So kalau hujan pun air memang tak akan masuk dekat dalam. Just mengalir dekat tepi sajalah, dekat bawah sana. Kalau dari luar dia akan nampak macam ni. Dia memang dah zip dekat sini. Lepas tu dia tutup macam ni. So kalau hujan, kalau dia mengalir dekat sini, dia akan mengalir dekat tepi lah. Dia tak akan masuk dekat bahagian dalam. Dia punya pintu memang tinggi. So kalau masuk tu dia memang tak payah tunduk-tunduk. Cuma dekat bahagian bawah kena hati-hati sikit. Dia ada dia punya apa ni, macam bendul lah lebih kurang. So dia ada satu kain kat sini sebab dia tak jenis open. Maksudnya kena langkah tu kena hati-hati lah. Kalau salah langkah boleh tersadung. Okay, so kat dalam dia macam ni. Dia sebenarnya jenis open ground macam ni.
So maksudnya kalau nak jadikan common area, ada orang dia prefer open ground, nak letak meja kerusi, biarkan open. Tapi kalau korang nak jadikan dia macam kemah, dia bagi sekali dia punya ground shape macam ni. Yang ni korang boleh zipkan dekat tepi sini. So dia jadi macam lantai kemah biasa. Okay, dekat bahagian atas ni pun one side ni dia ada TPU window. Dia ada satu tingkap TPU. Maksudnya kalau siang korang boleh nampak view lah. Tapi kalau panas boleh tutup. Dia boleh gulung kat sini. Okay, kalau nak tutup boleh tutup. Kalau nak view cantik boleh buka. So kalau malam pun nice lah. Kalau ada bintang boleh stargazing. Okay, dia punya ketinggian sama dengan kemah tadi. Paling tinggi ni 2.5 meter. Even dekat tepi ni pun memang tinggi. So kepala pun memang tak kena lagi. Okay, memang sangat selesa, sangat luas. Okay, dia punya keluasan tapak dia, dia punya lebar ni sama dengan kemah 3.6 meter. Tapi dia punya panjang yang sini, belakang ke depan ni dia panjang sikit. Yang ni dalam 2.8 meter. Kalau yang tadi 2.5, yang ni 2.8. Lepas tu adalah loop-loop ni nak gantung kipas ke lampu ke. Ada satu lubang untuk chimney. Okay, dekat sini pun dia ada lubang kalau korang gunakan portable aircon. Okay, ada tempat untuk dia punya corong keluar masuk. Okay, dari segi ventilation pun memang nice lah. Sebab dia punya pintu semua besar-besar. Lepas tu ada jaring lah. Serangga ke nyamuk susah nak masuk. Okay, jaring dia nampak ni. Ada serangga nak masuk, tak boleh. Okay, dan last sekali yang paling kecil adalah blok 05. Yang ni dia macam extended room lah. Kalau korang nak jadikan sebagai standalone tent pun boleh. Sebab dia memang sesuai untuk solo ataupun couple camping. Tapi kalau korang perlukan satu kemah yang besar, contohnya family member korang ramai kan, dalam ni buat 4 orang, lepas tu nak ada extra space untuk tidur, boleh pasang yang ni juga. Okay, sebab walaupun nampak kecil tapi dalam dia masih lagi luas. Okay, yang ni pun dia sambung sama juga, dia ada zip dekat sini. So dia memang betul-betul secure lah, dia bukan sekadar sangkut je. Nampak dia zip dekat sini, memang kemas lah. Lepas tu dekat sini pun ada satu tingkap. Kalau nak privacy boleh tutup, boleh zip. Okay, lepas tu pintu tepi yang shelter block 10 ni tadi kita boleh cover kat atas. So kalau hujan, air dia akan terus mengalir ke sini. Okay, dekat sini pun dia ada lubang untuk portable aircon. Lepas tu dia ada satu tingkap lagi dekat sini. Kalau nak ventilation boleh buka. Tapi kalau nak privacy, boleh tutup ataupun boleh ikat direct dekat tanah lah. Okay, dekat sini dia punya valve untuk pump. Dan juga ada lagi satu tingkap kecil kat sini. So kalau nak ventilation boleh buka macam ni. Okay, ni contoh kalau tengok daripada dalam lah. Yang ni dia attach. Tapi kalau kita nak pasang asing pun boleh. Tak payah attach. Sebab dia memang boleh diri sendiri. Tapi kalau kita nak attach, macam ni memang nice lah. Sebab dia ada 2 bilik. Satu bilik yang besar, satu lagi bilik yang kecil. Sini ada kita punya common area yang besar lah, yang luas. Okay, kat sini dia ada satu pintu yang sangat besar. Nak buka dia, dia ada zip kat sini. Dia ada velcro strap dekat bawah. Dan juga zip dekat tepi sini. So dia macam ni. So yang ni kita boleh gulung lah. Okay, bila dah gulung dia ada satu lagi pintu. Yang ni pintu netting. So kalau tak nak nyamuk masuk boleh tutup. Tapi kalau nak keluar masuk dengan mudah, kena buka lah. Lepas tu boleh gulung juga. Pintu dia memang lebar, tapi dia rendah sikit. Kalau nak masuk kena tunduk. Okay, dia punya ketinggian dalam 1.65 meter saja. So nak diri tegak tak boleh. Tapi kalau yang kanak-kanak dia sesuai lah. Okay, dia punya tapak dalam dia tak besar sangat. Dia just muat untuk satu tilam queen sahaja. Okay, dia punya ventilation pun agak okey. Sebab dia ada tingkap kecil kiri kanan. Kalau nak tutup dia macam ni. Kalau buka dia macam ni lah. So angin boleh masuk. Dekat tepi sini pun dia ada lagi satu tingkap yang agak besar. Lepas tu ada poket macam biasa. Hook semua ada lah kalau nak gantung kipas ke lampu. Okay, tu tadi saya dah review 3 model Spark Block 09, 10 dengan 05. Dia adalah sebuah Air 10 punya series daripada Spark yang dia modular. Dia macam main Lego. Korang boleh sambung-sambung. Korang nak set up dia standalone pun boleh. Dia sangat-sangat fleksibel. Okay, so sekarang saya nak share sikit lah dia punya technical spec. Okay, dia punya material, tiga-tiga ni sama. Dia gunakan TC Cotton 210 gram. Lepas tu pillar size dia 16mm diameter and thick PVC tube. Dia memang sangat solid lah. Okay, dia punya size dengan lebih detail korang boleh check dekat link. Okay, lagi satu lupa nak mention, kemah ni pun dia dah bagi sekali dia punya rain cover. So contoh ni setup tanpa rain cover lah. Tapi kalau hujan tu terlalu lama, better korang pasang dia punya rain cover lah. Rain cover dia pun besar, even boleh buat awning lagi dekat tepi. Okay, untuk dia punya berat tadi, so kalau yang blok 09 dia 28 kilo. Kalau blok 10 35 kilo.
Kalau blok 05 dia 12 kilo sahaja. Okey, sebelum ni saya tunjukkan cara pasang dan juga review lah kemah blok 09 ni daripada Spark dan juga blok 10. Lagi satu blok 05. Okey, sekarang saya nak tunjukkan cara macam mana nak simpan balik kemah angin ni. Sebenarnya cara dia senang je. First kali korang kena tutup lah semua tingkap, dia punya pintu. Lepas tu kita just buka dia punya valve, nanti angin dia akan keluar. Okey, tapi ada lagi satu tips untuk tingkap macam ni. Korang tak payah zip habis. Okey, dia punya tingkap ni bagi dia terbuka sikit. So angin-angin yang dalam kemah ni dia akan mudah terkeluar. Okey, bila sebentar ready, baru kita buka dia punya valve ni. Sekejap je dah settle. So dalam ni pun dia ada angin lagi. So dia ada dua cara lah. Satu nak biarkan dia keluar secara manual. Tapi kalau lambat, nak cepat, boleh gunakan pump bagi sedut keluar angin-angin yang ada dalam dia punya air pole dia. Lupa nak mention tadi sebelum buka dia punya ni, korang unzip dulu antara blok 09 dengan blok 10. Sini kena sana. Sana, lipat 3. So so setiap airtan ni dia ada cara masing-masing. So kalau korang beli dengan The Cam, diorang boleh ajar kot rasanya. So kalau beli, diorang akan ajar cara nak pasang, cara nak lipat. So tu baguslah diorang punya servis. Sebab lipat airtan ni pada saya dia lagi teknikal berbanding kemah biasa. Sebab kalau kemah biasa kita buat macam mana sekalipun, dia senang nak simpan dalam beg. Tapi kalau airtan ni dia kena tahu dia punya lipatan dia yang betul. Okay, so dia basically korang kena tahu dekat mana valve dia akan berada. Okay, valve dia kita akan set dekat ujung sana. So kita akan start gulung daripada sini tadi. Korang kena gulung rapat, padat-padat macam ni. Sambil-sambil tu pump digunakan untuk keluarkan lebihan angin. Pump macam ni memang function lah, sebab dia ada banyak kegunaan. Untuk masukkan angin boleh, macam ni dia boleh keluarkan angin. Dan juga kalau nak pump tayar kereta pun boleh. Jadi pun korang boleh dapatkan dengan The Cam lah pump ni. Tapi kita kena buat sepaling lembut yang boleh lah. Okey, tu dia tips daripada Abang Abu tadi. Kalau kita gulung, jangan pijak terlalu kuat lah. Setakat kita tahan dengan lutut tu tak apa. Jangan terlalu kasar, sebab kita nak jaga dia punya pillar, dia punya tiang angin dia tu. Kalau terlalu kuat, terlalu kasar, dia boleh menyebabkan dia koyak ke bocor ke, macam tu lah, dia akan rosak. So lepas dah gulung ni, ikat lah. Ikat dengan strap dia bagi dia kompres masuk dalam beg dia. Beg dia memang besar. Jadi senang lah kalau kita Betul. dia tu masuk je. Beg dia jenis oversize tapi besar, tapi last kali nanti dia akan boleh kompres. Kita cerut habis rapat-rapat, lepas tu bucklekan dia dan kita kompres lah. So beg dia walaupun tadi dia nampak besar, tapi dia nampak lebih padat lah, lebih compact. Ni dia blok 10 dah settle. Okay, so next adalah blok 09, dia punya kemah. Sebenarnya baru saya tahu kenapa best pakai airtan ni. Part ni paling best sebenarnya. Bila boleh dengar bunyi dia meletup, tepung, lepas tu angin dia terus keluar, memang shock. Patutlah ramai orang suka pakai airtan. Tengok sekejap je dah runtuh. Okay, dalam beberapa saat dah runtuh habis dah. Tak payah nak cabut-cabut pole. Sebab itulah nama dia airtan ni, dia senang pasang. Cuma kelemahan dia adalah saiz dia lah besar sikit, ada juga berat. Tapi kalau korang tak kisah, okey je pakai airtan macam ni. So yang ni lipat berapa bang? Lipat 3 3 juga. juga. Valve sana. Sini. So basically dia punya formula dia sama. First kali lipat 3, dan kena make sure dia punya valve dekat mana. Okay, contohnya valve dekat sini. So kita akan start gulung daripada sana. Okay, kena start gulung dengan yang paling kecil dulu, dekat hujung sini. Valve dia dekat sana tadi.
So kalau manual biarkan angin dia keluar sendiri, tapi kalau ada pump boleh gunakan pump. So macam ni dah gulung rapat, angin dia terperangkap kat sini. So nak sedut lah lagi senang. Ok, so dah settle gulung dah ikat, boleh masukkan balik dalam dia punya bag. Sama lah, bag dia pun besar, memang senang nak masukkan. Ok, lepas tu cerutkan dan juga ikat dengan buckle. Lepas tu kita boleh kompreskan dia. Itu tadi saya dah tunjukkan cara simpan kemah blok 09, blok 10 dengan blok 05 tak simpan lagi kat belakang tu sebab masih lagi digunakan. Tapi dia punya cara nak simpan dia lebih kurang lah. Lagipun yang tu dia lagi kecil, lagi mudah lah. So overall pasal kemah A10 Spark Block series ni, dia ada 3 lah, 09, 10 dengan 05. Dia satu A10 yang menarik sebab dia jenis modular. Maksudnya kita boleh sambung-sambung, dia tak ada limitation. Kalau korang nak pasang dia punya kemah saja boleh, korang nak pasang dia punya shelter saja boleh, nak pasang dia punya extended room yang belakang tu, jadikan satu solo tent pun boleh. Dia memang tak ada limit. Satu konsep yang menarik. Lagi bestnya sebab dia ada banyak pilihan colour lah. Yang ni dia warna kelabu, ada warna army green, warna macam kakis ada, warna kemah, warna hitam pun ada juga. Okay? So dia punya harga pada saya memang walaupun sedikit keras tapi masih lagi berbaloi. Okay, so saya nak share sikit harga dia. Okay, harga dia benda ni korang kena beli satu-satu lah. So untuk starting, kalau nak beli dia punya kemah, beli blok yang 09. Kalau blok 09, harga dia lebih kurang dalam, kalau harga baru lebih kurang dalam 3,600. Tapi kalau korang beli online, dekat saya punya link dekat tepi ni, dekat punya online shop, dia boleh dapat dalam 3,100, 3,200 macam tu, lepas tolak segala voucher yang ada lah. Dia ada 5 warna tadi lah yang saya cakap tadi tu. Lepas tu kalau yang blok 10, dia punya shelter, yang ni harga dia kalau normal price dalam 3,800 lebih, dalam 3,900 lah. Tapi kalau lepas tolak segala voucher, harga dia dalam 3,300 lebih, dekat-dekat 3,400. Okay, sebuah shelter yang besar. So kalau dua-dua ni lebih kurang dalam 6,000 lah. Kalau complete set 6,000 lebih. Lepas tu korang akan dapat sekali dia punya rain cover. Yang ni boleh pakai kalau time hujan lebat. Okay, rain cover dia bagi sekali. Tapi kalau yang blok 05 tu, blok 05 tu pasti menarik kalau untuk solo camping. Tapi korang nak kemah angin, harga dia kalau harga sebelum diskaun, okay, harga asal dia dalam 1,600 lebih. Tapi kalau lepas korang tolak voucher, harga dia dalam 1,400 je. Pada saya memang berbaloi lah, reasonable. Kalau korang suka solo camping, even nak camping berdua pun masih lagi okey. Dia memang nice lah. Saiz pun tak besar sangat. Dia ada juga banyak colour yang cantik-cantik. So kalau korang berminat nak dapatkan semua kemah ni, boleh dapatkan dengan The Camp. Even korang nak beli direct dekat kedai diorang pun boleh, dekat Ipoh. Cari je The Camp, memang ramai orang kenal lah. Camper-camper Ipoh, camper Perak memang dah kenal dengan kedai The Camp ni. Okay, so overall saya puas hati lah dengan kemah ni sebab dia konsep yang berbeza. Boleh sambung-sambung, boleh stand alone. Kita nak kemah besar boleh, nak kemah kecil boleh. Dia memang unlimited. Itu sajalah saya punya review kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video berkaitan dengan camping dekat Malaysia ni lagi. Semoga jumpa lagi dekat video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.